Hello, hi guys. Welcome back to my channel, Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so untuk games Backfight ni, ramai kan yang cakap macam geng-geng yang affiliate ataupun yang promote games ni lagi senang nak dapatkan coins. Tapi tak sebenarnya guys, tak. Nisa nak tunjukkan bukti dekat korang yang kita orang yang promote ni pun kena usaha juga. Banyak kali dah cuba, fail juga untuk nak withdraw. So, banyak kali yang kita orang cuba baru boleh withdraw. Sama juga macam korang. So, tak ada istilah kita yang buat video ni senang nak withdraw sebab invite friend ke apa. Tak. Kalau invite friends pun, banyak kali tak dapat nak withdraw juga duit yang dekat, kejap, ni saya tunjuk. Duit yang dekat ATM ni. Okay, so sekejap lagi ni saya tunjuk kat korang. Sedelitas ni pun Nisa kena buat juga setiap hari tau. So, dekat ATM ni, macam sekarang, okay, choose to attempts. Ni pun korang boleh tengok kat sini pun fail attempt. So Nisa kena tunggu lagi untuk next. So kejap lagi Nisa akan tunjukkan juga dekat korang yang berkali-kali Nisa cuba untuk buat password ni tapi tak dapat. Okay, so kejap lagi Nisa akan masukkan video tu dekat dalam video ni. So video ni just pendek je. Nisa tak ada nak explain pasal video untuk apps ni ke apa ke. Tapi ni saya just nak bagi tahu dekat korang yang kita orang ni pun kalau nak withdraw daripada games ni pun kena buat task juga macam korang. So bukannya senang-senang kita orang terus nak withdraw. Tapi apa yang Nisa nak bagi tahu dekat korang yang game Backfight ni dia memang legit membayar. Korang boleh tengok kat sini. And sekarang ni pun Nisa boleh withdraw RM52. Tapi Nisa nak tunggu untuk nak withdraw amount daripada ATM ni. Inilah banyak kali hari tu Nisa try tapi fail. Okay. So, ya, itu sahaja. Kalau korang berminat nak cuba, boleh klik saja link yang Nisa dah letak kat bawah ni. So, boleh follow, like, subscribe and share video ni. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk cuba games ni sendiri.